Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua rakan-rakan media. Saya pada hari ini bersama-sama dengan Ketua Pengarah Bomba Malaysia dan juga bersama dengan saya OCPD Subang Jaya dan juga Ketua Unit Operasi Petronas yang bertanggungjawab tentang pipeline di sini. Pada tengah hari ini kita nak maklumkan satu insiden yang berlaku di Seksyen 1/3 Putra Harmony di Putra Heights ini, iaitu berkaitan dengan satu kebakaran pipeline, dan kita di sini pada pagi ini bersama-sama dengan semua pasukan sahabat yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan isu insiden ini, iaitulah bomba, Jabatan Bomba, Kesihatan, Petronas, JPA 3 dan DOSH, dan semua bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk berusaha untuk menangani insiden ini. Pertama sekali saya ingin memaklumkan dari short punya statement pada pagi ini untuk maklumkan bahawa kejadian ini dikesan pada jam 8.10 pagi dan laporan polis kita terima daripada penduduk pada jam 8.20 pagi. 8.20 pagi, dan kita telah mula deploy bersama-sama dengan Jabatan Bomba untuk mengesan kedudukan yang sebenar dan insiden yang berlaku di kawasan Putra Heights ini. So, itu yang pertama sekali, masa dan tempat. Masa dan tempat. Seterusnya, keadaan yang kita lihat di sini adalah berkaitan dengan pipeline. Dan untuk makluman secara basic saya sebut di sini ada 3 pipeline di sini, iaitu yang berukuran 36 dan 30. So on technical spec kita further lepas kita investigation. Okey. Jadi apabila kita dapati itu sekarang ini keadaannya punca kita belum dapat kenal pasti. Punca itu kita belum kenal pasti, masih dalam siasatan, dan kita pada peringkat ini keutamaan kita, prioriti kita adalah berkaitan dengan untuk menyelamat dahulu. Sama dengan Jabatan Bomba. Selepas ini baru kita akan melihat dari sudut teknikal dan sebagainya. Itu perkara yang kedua. Pertama, masa, tempat. Ketiga adalah berkaitan dengan kebakaran tadi. Kemudian seterusnya kita maklumkan bahawa dari segi kerosakan dan casualties mangsa setakat ini yang kita kesan seramai 112 orang mangsa. 112 orang mangsa, iaitu dah penduduk-penduduk di Taman Harmony ini. Dan kampung Berhampiran, iaitulah Taman Harmony seramai 16 orang. Rumah yang terlibat adalah 49. Itu premis kediaman yang terlibat, iaitu Taman Harmony ada 37, dan Kampung Sungai Baru yang berhampirannya adalah sebanyak 10 premis. Mangsa semua sekali adalah 112 mangsa. Dan sejumlah 49 masih di Sri Mahakaliaman Temple yang berhadapan dengan jalan sebagai medic base. Dan kita terima kasihlah kepada pengurusi jawatankuasa Kuil berkenaan yang memberi kita tempat sebagai medic base sementara. Dan 63 ke hospital untuk further. So lain-lain nanti pecahan kita akan bagi tahu kemudian selepas kita dapat detail. So kita sedang berusaha dengan tim dari teknikal daripada Petronas, dengan tim daripada pihak Datuk Ketua Pengarah kita untuk counter measure dahulu pada peringkat ini. So untuk teknikal itu, spek itu, saya minta Datuk silakan untuk bagi explanation sikit to give assurance kepada penduduk tempat. Silakan Datuk. Terima kasih Tuan. Secara asasnya kita tengok berdasarkan pada diagram kita terima daripada Petronas, ada 3 pipeline sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuan tadi, ialah 36 inci dan juga 30 inci pipe diameter. Okey. Dan berdasarkan kepada reka bentuk awal, kita ada control gate valve yang kita bina. Pertamanya ialah di kawasan yang terbakar ini
keseluruhan pipe yang terlibat yang cakap mana antara gate valve 210 ke gate valve 211 ialah sepanjang 18 km. Kemudian daripada gate valve 211 ke seterusnya gate valve ke 212 kita ada panjang pipe ialah 14 km. So perkara pertama yang kita buat SOP masa kita reka bentuk untuk pipeline ini ialah kita menutup gate valve yang terhampir dengan kawasan kejadian, iaitu gate valve 210 dan juga gate valve 211 yang kita tutup pada pukul 8.51 dan juga 8.46. Ini daripada segi dari remote. Sebagai contingency juga, kita juga telah mengarahkan supaya gate valve 209 dan juga gate valve 211 juga ditutup. Kerana kita dapati masih ada juga bacaan tekanan di dalam pipe yang sedang terbakar. So insya-Allah kita dah tutup keseluruhan 4 gate utama ini dan kita jangkakan dia akan ambil sedikit tempoh masa sebelum keseluruhan gas itu terbakar. Jadi habis, dan dalam masa yang sama juga kita juga telah mengarahkan pihak Petronas dan telah melakukan kerja-kerja juga pelepasan gas di 3 gate valve utama, iaitu pelepasan di gate valve 210, pelepasan di gate valve 211 dan juga pelepasan gas di 212. Jadi insya-Allah saya tidak boleh beritahu estimation lah. Kita jangka tu dalam 4 jam keseluruhan, tetapi kita berharap dia dapat dipendekkan daripada masa tersebut bergantung kepada jumlah pelepasan dan juga safety measure, langkah keselamatan yang diambil di sekeliling. Bagaimana tuan SC kata tadi dengan SPD kita telah juga menyusun utamaan, iaitu untuk pengesahan kepada mangsa-mangsa yang berkemungkinan masih berada di dalam rumah. Pihak polis dan juga pihak bomba telah melakukan pemeriksaan kepada 49 premis yang sebagaimana nyatakan tadi, iaitu 10 di kampung Sungai Baru, kampung Kuala Sungai Baru dan bakinya ialah banyak 12 di kampung Sungai Baru dan 37 di Taman Harmoni. Kita telah periksa, tetapi kita juga mengambil precaution untuk melaksanakan pemeriksaan kali kedua supaya periksawan kita ada juga mangsa yang mungkin tinggal sendirian yang tidak melapor kepada base camp kita dan juga tidak melapor ke medical base camp kita. Jadi kita akan memulakan proses pusingan kedua bersama dengan agensi-agensi untuk memeriksa dan memastikan pertamanya ialah tidak ada lagi mangsa yang tinggal di dalam rumah. Keduanya ialah because kepada tadi heat tadi yang dia masa dia meletus tadi menyebabkan banyak elemen plastik dan juga elemen karbon yang mungkin terbakar. Jadi tim akan mula masuk untuk eliminate ataupun padamkan sebarang kemungkinan berlakunya kebakaran. Jadi saya juga menyeru supaya siapa-siapa yang ada maklumat berkaitan dengan keluarga yang tak dapat dihubungi di kawasan sekitar ini, maklum sekarang ni musim cuti raya kan, supaya dapat menghubungi kita punya command center secepat mungkin bagi kita buat elimination berhubung dengan jumlah mangsa yang kemungkinan tertinggal lagi dalam